Bercuti kenalah keluar negara. Nak tanya je ni, tak penat ke nak sustain nampak kaya? Gaji baru masuk, lifestyle terus kena naik. Phone kena baru, kereta kenalah cantik, hobi kenalah mahal, kopi kena jenama, bercuti kenalah keluar negara. Sebab apa? Sebab takut nampak tertinggal. Bukan semua tapi ada segelintir kita. Nampak mewah dekat luar tapi dalam kepala asyik fikir duit. Yang bahayanya kita dah mula ukur kejayaan berdasarkan apa yang orang nampak, bukan berdasarkan ketenangan hidup kita sendiri. Sampai ada yang sanggup susahkan hidup sendiri semata-mata nak maintain image. Penatlah kerja lifestyle yang sebenarnya diri sendiri pun tak mampu nak sustain. Dan benda ni jadi makin bahaya bila society mula anggap semua ni normal. Itu yang mentor Kak Wan selalu pesan. Tak nampak kaya tak apa, asalkan poket kita betul-betul kaya. Tapi ramai yang belum bersedia nak downgrade lifestyle demi ketenangan hidup sendiri. Jom kita sama-sama ubah. Nak tenang, follow Kak Wan.